Bagi pembangkitan video AI ini, apa yang berlaku dalam kumpulan kami pada awalnya ialah kami mendapati menghasilkan video AI ini sangat susah pada awalnya. Hasil brainstorming di dalam kumpulan, apabila kami meneliti, sebenarnya storyboard yang betul, pemilihan aplikasi yang betul dapat memudahkan tenaga pengajar untuk menghasilkan video AI yang dapat digunakan dalam PDP. Namun, apabila kita memilih tema yang sesuai, sebenarnya itu yang membantu kita untuk menghasilkan prompt dan juga karakter yang bersesuaian dengan tema yang kita pilih. Setelah kami membuat proses brainstorming, berbagai topik yang telah kami utarakan, antaranya adalah tentang pergerakan zarah dan pergerakan atom. Jadi selesai je proses brainstorming itu, kami telah memilih tajuk linear motion. Jadi tajuk ini adalah di dalam subjek Science Engineering dalam topik 2. Bagi penghasilan keseluruhan video, kami telah menggunakan beberapa aplikasi. Pertama ialah ChatGPT untuk menghasilkan storyboard, hasilkan skrip, hasilkan prompt untuk hasilkan image dan juga prompt untuk gerakkan image kepada video. Seterusnya, daripada storyboard yang kami ada, kami gunakan pula aplikasi seperti Leonardo AI, Flippic dan juga Click. Ketiga-tiga aplikasi ini sangat memudahkan kerja. Ada kelebihannya masing-masing. Sekiranya kita masukkan prompt di dalam Leonardo AI, gambar yang dihasilkan lebih menarik kerana dia adalah 4K ataupun HD lah. Dan daripada gambar yang kita hasilkan daripada prompt ChatGPT tadi, kita boleh tukar dia pula kepada video. Kami menggunakan Flippic dan juga Kling. Untuk Kling pula, kumpulan kami gunakan untuk lip sync. Dalam Kling ni, untuk lip sync, kita boleh melaraskan kadar kelajuan karakter tersebut bercakap. Dan akhir sekali kami menggunakan Adobe AI untuk menggabungkan keseluruhan video menjadi satu video AI linear motion. Kami daripada tim Velocity Voice JMSK Politeknik Ungku Omar nantikan video AI kami bertajuk Linear Motion.